semua. Kali ni kita ada cerita hangat daripada dunia hiburan yang memang buat netizen teruja. Bella Astilah dan Syed Saddiq dilaporkan hadir di Banglo 289 untuk mempromosikan buffet Ramadan yang cukup terkenal tu. Kehadiran mereka bukan sekadar sebagai tetamu biasa. Bella dan Syed Saddiq sendiri turut memasak dan menyediakan hidangan untuk para tetamu. Dari cara mereka bergurau manja sambil menghidang, sampai cara mereka saling bantu di dapur, semuanya nampak mesra dan serasi. Netizen terus berkongsi reaksi di media sosial, ramai yang puji chemistry mereka. Ada yang kata, cara Bella tersenyum sambil menepuk bahu Syed Saddiq dan cara Syed Saddiq memberi perhatian penuh pada Bella, memang buat ramai rasa gemas. Memang tak dapat dinafikan, mereka nampak sepadan, bukan sahaja dari segi penampilan, tapi juga dari cara mereka berinteraksi. Yang paling menarik, mereka tak kekok langsung meskipun suasana penuh dengan peminat dan kamera. Setiap kali Bella cuba tunjuk cara masak satu hidangan, Syed Saddiq kelihatan fokus dan membantu dengan penuh sabar. Netizen kata, momen-momen ni macam sweet mini drama, nampak macam pasangan sebenar yang serasi. Selain itu, ada juga momen lucu, bila Bella terselamatkan dari tumpah kuah sambil Syed Saddiq cepat-cepat tolong. Ramai peminat ketawa tengok gelagat mereka. Memang suasana buffet kali ni lain daripada biasa, sebab Bella dan Syed Saddiq bukan sahaja hadir untuk promosi, tapi betul-betul buat acara lebih hidup dengan kehadiran mereka. Memang jelas, pasangan ini tahu cara buat orang lain teruja, dari senyuman, gelagat comel, sampai chemistry yang terselah. Memang buat netizen rasa nak datang sendiri, tengok, dan rasa sendiri hidangan yang mereka sediakan. Subscribe. Jangan lupa komen, korang teruja tak nak rasa sendiri juadah dari tangan Bella dan Syed Saddiq ni. Dan teruskan bersama kami untuk berita selebriti terbaru yang lebih hangat.